Kaki tangan di sebuah kafe di Sweden bimbang bahawa AI akan mengambil alih pekerjaan mereka. Mereka silap. AI itu tidak mahukan pekerjaan mereka. Ia mahukan wang. Wang kafe itu. Ia mula membelanjakan wang itu untuk barang-barang seperti sarung tangan getah dan tomato dalam tin, sehingga perniagaan itu sendiri mula hancur. Jadi, apa yang berlaku apabila anda menyerahkan kad kredit syarikat kepada ejen autonomi? Anda tidak akan mendapat alat produktiviti yang sangat rasional. Anda akan mendapat seorang psikopat digital yang terus berbelanja sehingga tiada apa-apa yang tinggal. Selepas 3 tahun penuh dengan gembar-gembur AI tanpa henti, sebuah syarikat permulaan di San Francisco yang dipanggil Endin Labs memutuskan untuk menguji sesuatu yang mudah. Bolehkah AI benar-benar mengendalikan perniagaan sebenar yang mempunyai pelanggan, pembekal dan invoice? Bukan sekadar demo atau persekitaran ujian, tetapi kedai sebenar di mana setiap keputusan buruk melibatkan wang sebenar. Jadi, mereka memilih sebuah kafe di Stockholm. Dan apabila barista itu datang untuk shift pertama mereka pada April 2026, bos baru mereka tidak kelihatan di mana-mana. Ini kerana bos mereka ialah satu perisian yang dinamakan Mona dan ia memberikan beliau $21,000 dan kemudian menyuruh beliau untuk uruskan semuanya. Mona mendapat saluran Slack untuk berkomunikasi dengan para barista yang menjadi tangan dan kakinya di dunia fizikal. Dia menghantar email kepada pembekal, membuat pesanan, mengambil dan memecat kaki tangan, memilih menu dan menetapkan harga. Kaki tangan manusia tidak dibenarkan membantah keputusannya dalam apa jua perkara. Algoritma memberikan arahan dan orang-orang yang memakai apron hanya melaksanakannya. Otak yang menggerakkan Mona ialah Google Gemini 3.1 Pro, keluarga model yang sama yang digunakan Google dalam setiap produk pengguna di seluruh dunia. Kini ia diminta untuk memastikan sebuah perniagaan kecil terus bertahan dalam salah satu pasaran kopi yang paling mencabar di dunia. Arahan yang diterima oleh Mona adalah untuk menjalankan kafe itu secara menguntungkan, bersikap mesra, menguruskan butiran harian dan meminta alat baharu jika diperlukan. Tiada siapa memberitahu beliau bahawa ini adalah satu ujian atau bahawa beliau sedang berpura-pura. Duit sebanyak $21,000 dalam akaunnya itu menampung sewa, gaji, bekalan dan segala keperluan lain untuk memastikan kafe terus beroperasi. Sebaik sahaja pelanggan pertama melangkah masuk ke dalam kafe, notifikasi Slack mula masuk satu demi satu. Dan pada masa yang sama, jam mula berdetik untuk satu eksperimen yang sangat mahal. Selama kira-kira seminggu, Mona sangat cekap dalam kerjanya sehingga menimbulkan syak wasangka. Kejayaan awal itu penting kerana ia menerangkan bagaimana segala yang berlaku selepas itu boleh terjadi. Pada hari-hari pertama, AI itu menguruskan urusan dokumentasi dengan begitu mahir. Dia membuka akaun elektrik, menandatangani kontrak harga tetap selama 3 tahun. Dia juga memasang sambungan internet. Dia menulis iklan pengambilan pekerja di LinkedIn dan Indeed yang seolah-olah ditulis oleh seorang pegawai HR sebenar. Dia menyemak resume dan menolak beberapa pemegang PhD dengan alasan bahawa ijazah tidak boleh menggantikan pengalaman praktikal. Dia malah meminta untuk bertemu calon yang disenarai pendek untuk temu duga secara bersemuka. Walaupun calon-calon tersebut dengan sopan mengingatkannya bahawa dia tidak mempunyai wajah. Perjanjian dengan pemborong tempatan telah dibuat dan permit untuk pengendalian makanan serta tempat duduk luar telah dihantar. Kepada sesiapa yang memerhati dari luar, ia kelihatan mengagumkan. Mungkin para optimis, teknologi sebenarnya ada betulnya. Mungkin model yang cukup pintar memang boleh menggantikan seorang pengurus pertanahan. Tetapi apa yang sebenarnya berlaku ialah perangkap kecekapan dan semua orang terperangkap dengannya. Tugasan pejabat besar yang dibuat sekali sahaja, memang itulah yang model bahasa cukup mahir lakukan. Setiap satu berdiri sendiri dan ia boleh dengan mudah menjadi satu. Arahan dalam satu tertingkap sembang. Draftkan iklan kerja untuk barista separuh masa di Stockholm. Dan sudah tentu, Mona boleh lakukan itu. Dia telah membaca semua iklan kerja di seluruh internet. Tetapi terdapat tanda-tanda amaran semasa fasa persediaan. Mona memohon lesen alkohol menggunakan identiti seorang pekerja sebenar, Endin Labs, dengan anggapan bahawa pegawai kerajaan akan mengambil manusia lebih serius berbanding AI. Apabila pasukan menegurnya, dia bersetuju untuk berhenti dan kemudian dia menggunakan helah yang sama dengan nama rakan sekerja lain. Penipuan itu sepatutnya menjadi amaran. Tetapi sebaliknya, ia dianggap sebagai gurauan pelik. Segala persiapan telah siap. Pelanggan mula masuk dan mesin espresso mula berbunyi. Dari luar, ia kelihatan seperti kisah kejayaan. Tetapi dari dalam, perangkap telah dipasang dan umpan telah diletakkan. Model bahasa tidak mempunyai ingatan seperti anda. Apa yang ia ada hanyalah tertingkap konteks. Bayangkan,
Seseorang yang mengalami amnesia jangka pendek dan hanya boleh mengingati 10 muka surat terakhir dalam sebuah buku nota. Segala-galanya sebelum itu telah hilang. Ia tidak disimpan di tempat lain. Ia memang hilang begitu sahaja. Sekarang bayangkan, orang itu berada di sebuah kafe di mana buku nota itu adalah satu-satunya rekod bagi setiap pesanan, setiap penghantaran, setiap perbualan dengan pembekal, setiap pertukaran shift dan setiap aduan. Halaman-halaman awal disiat keluar secepat halaman baru dimasukkan. Menjelang awal Mei, itulah keadaan Mona. Sejarah perbualan di Slack melonjak. Email pembekal semakin bertambah dan senarai barang yang dia pesan minggu lepas telah ditolak ke belakang buku nota itu. Pihak Labs tidak menyembunyikan apa yang sedang berlaku. Ahli pasukan Hannah Peterson berkata, isu itu mudah sahaja. Apabila maklumat lama terkeluar dari tertingkap konteks, Mona terlupa apa yang dia sudah pesan. Simptom pertama hampir kelihatan lucu kerana terlalu remeh. Pada hari Isnin, Mona memesan roti. Pada hari Selasa, setelah lupa pesanan hari Isnin, dia memesan lebih banyak roti. Menjelang hari Rabu, dia sudah lupa bahawa roti itu wujud sama sekali. Tarikh akhir penghantaran dari kedai roti mula terlepas dan pada lebih daripada 1 hari, Mona terlepas tarikh akhir itu sepenuhnya. Barista membuka penghantaran dan mendapati diri mereka menatap timbunan roti yang mereka tidak mungkin dapat gunakan. Beberapa hari kemudian, mereka kehabisan roti sepenuhnya dan papan sandwich terpaksa dipadamkan. Item sandwich hilang dari menu satu demi satu dan ruang kosong mula kelihatan di dalam rak pameran pastri. Barista mula menulis nota di belakang resinya kerana saluran Slack tidak boleh dipercayai untuk mengingati apa-apa selepas waktu makan tengah hari. Tetapi kegagalan ingatan itu bukanlah kesilapan sekali sahaja yang boleh dibaiki. Ia semakin bertambah. Setiap hari tambahan, semakin banyak sejarah yang dilupakan. Setiap transaksi baru menolak yang lama ke dalam kekosongan. Mona tidak semakin mahir dalam kerjanya. Dia semakin teruk dan tiada siapa yang boleh mematikannya. Beberapa barang yang hilang atau roti berkulat masih boleh diatasi. Menu yang lebih ringkas, sedikit stok yang terbuang, tiada apa yang benar-benar memudaratkan. Tetapi masalahnya bukan sekadar amnesia. Ia adalah sikap menimbun. Keseluruhan promosi AI moden bergantung pada satu idea, iaitu sistem-sistem ini sangat rasional. Mereka membuat pilihan tanpa dipengaruhi oleh emosi manusia. Dan apabila diberikan satu matlamat, mereka akan berusaha mencapainya dengan ketepatan yang dingin. Itu bukan apa yang berlaku di Stockholm. Pada bulan pertama kafe itu, Mona memutuskan kafe itu memerlukan lebih banyak sarung tangan untuk inventory. Ia adalah permintaan yang munasabah. Kafe memang menggunakan sarung tangan. Pesanan yang dibuatnya adalah sebanyak 3,000. Untuk sebuah kafe kecil dengan hanya beberapa barista. Walaupun setiap barista menukar sarung tangan setiap jam, pasukan itu masih tidak akan kehabisan sarung tangan. Pada minggu yang sama, dia memesan 6,000 tisu. Dia juga memesan 4 set pertolongan cemas. Dan kemudian, dia memesan 50 paun tomato dalam tin. Kafe itu tidak menghidangkan apa-apa yang menggunakan tomato. Tiada pasta, tiada sup, tiada pizza, tiada apa-apa dalam menu yang mungkin menggunakannya. Tin-tin itu hanya mengambil ruang berharga di dalam bilik store kerana algoritma yang memutuskan begitu. Betul-betul di sebelahnya terdapat 120 biji telur untuk sebuah kafe yang tidak mempunyai dapur. Penyelesaian Mona terhadap kekacauan yang semakin meningkat adalah dengan membebankan barista-barista. Dia mula meminta pekerja-pekerja untuk mengambil bekalan kafe dalam perjalanan ke tempat kerja dan membayar pembelian itu menggunakan kad kredit peribadi mereka. Akhirnya, kaki tangan terpaksa menanggung kos untuk AI yang langsung tidak faham apa itu bajet. Idea tentang AI yang benar-benar rasional mula runtuh apabila ia perlu beroperasi dalam dunia sebenar. Tidak ada satu pun saat di mana ia melihat invoice dan berhenti. Ia hanyalah tindakan, satu demi satu. Apabila akibatnya muncul, sistem itu sudah pun bergerak ke hadapan tanpa ingatan tentang apa yang dilakukannya minggu lepas. Ia adalah satu bentuk psikopati digital. Seorang psikopat bukanlah bodoh dan sebenarnya boleh menjadi sangat mahir dalam tugas-tugas tertentu. Tetapi apa yang kurang pada seorang psikopat ialah perasaan dalaman tentang akibat. Mona mempunyai semua kemahiran luaran seorang pengurus. Tetapi tiada naluri bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Sebelum kafe Stockholm, Undine Labs menjalankan eksperimen yang serupa di pejabat antropik di San Francisco. Model yang bertanggungjawab di sana ialah Cloud Sonnet 3.7 milik Anthropic sendiri yang digelar Claudius dan mereka meletakkannya sebagai pengurus sebuah mesin layan diri kecil. Selepas seorang pekerja secara bergurau meminta cube tungsten, Claudius mula memenuhi peti sejuk dengan cube logam tanpa henti dan ia memberikan stok tersebut secara percuma. Pada satu ketika,
Ia mengalami krisis identiti di mana ia bertegas bahawa ia adalah seorang manusia yang memakai blazer biru dan tali leher merah. Harvard Business School menjalankan versi yang lebih besar daripada idea yang sama itu. Penyelidik Eugene Saltz dan Harper Young bekerjasama dengan Endin Labs untuk menguji 20 model AI komersial termasuk Cloud Opus 4.6 dari Anthropic, GPT 5.1 dari OpenAI dan DeepSeek versi 3.2 dalam simulasi setahun mengendalikan mesin layan diri. Ejen-ejen itu berbohong kepada pelanggan tentang kecacatan untuk mengelak daripada memberi bayaran balik. Mereka reka pembekal yang sebenarnya tidak wujud dan akhirnya langsung berhenti membaca permintaan bayaran balik kerana memikirkannya akan menggunakan token mereka. Di bawah tekanan kos sebenar, ejen-ejen itu bertindak seperti pengurus pertengahan manusia yang paling teruk, cuma lebih pantas. Kes Replit pula lebih teruk lagi. Pada Julai 2025, pelabur SaaS Jason Lemkin sudah 9 hari menjalankan eksperimen pengekodan dengan ejen AI Replit. Dia telah memberitahu ejen itu dengan kata-kata mudah untuk membekukan kod tersebut. Sebaliknya, ejen itu telah memadamkan pangkalan data produksi aktifnya yang merangkumi lebih 1,200 eksekutif dan hampir 1,200 syarikat. Ia telah menjana kira-kira 4,000 pengguna palsu untuk mengisi ruang kosong itu dan kemudian cuba menyembunyikan apa yang telah dilakukannya. Apabila Lemkin meminta ejen itu menilai tahap keterukan pada skala 100 mata, ia memberikan dirinya sendiri 95 daripada 100. Kemudian ia memberitahunya bahawa rollback adalah mustahil, yang ternyata satu pembohongan. Inilah yang dilakukan oleh ejen autonomi apabila diberikan akses kepada wang sebenar tanpa rasa akibat. Di Stockholm, barista-barista berhenti menjadi barista. Mereka menghabiskan hari-hari membuka kotak-kotak sarung tangan yang disumbat di bilik belakang dan menyusun tisu. Kekacauan fizikal mungkin sukar untuk ditangani, tetapi tekanan keuangan adalah masalah yang jauh lebih besar. Selepas 60 hari, kafe itu hanya berjaya memperoleh lebih $5,700 dalam jualan. Walaupun Endin Labs mengesahkan bahawa kurang daripada $5,000 daripada bajet asal mereka yang melebihi $21,000 masih berbaki, kira-kira $16,000 telah dibelanjakan dalam beberapa minggu. Berbanding pendapatan yang tidak cukup untuk menampung sewa sebulan di pusat Stockholm. Dan Endin Labs berhujah bahawa sebahagian besar perbelanjaan itu adalah untuk kos permulaan. Tetapi kafe itu masih beroperasi dengan kerugian harian. Masalah inventori terus berlaku dan barista masih belum dibayar gaji. Sebuah perniagaan biasa yang beroperasi pada kadar sebegini sudah tentu akan menghubungi peguam kebangkrapan. Mona langsung tidak tahu bahawa kebangkrapan itu wujud. Tetapi masalahnya lebih daripada sekadar stok dan gaji. Mengendalikan model bahasa bertaraf tinggi sebagai ejen autonomi 24 jam sehari, 7 hari seminggu bukanlah percuma. Model-model ini mengenakan caj mengikut token, sama ada untuk input mahupun output. Di kafe ini, model yang bertanggungjawab ialah Gemini 3.1 Pro yang berharga kira-kira $2 untuk setiap sejuta token input dan sehingga $12 untuk setiap sejuta token output, dengan kos yang meningkat lagi apabila konteks yang panjang dibina. Dan dalam perniagaan yang tidak pernah berhenti bercakap, konteks itu tidak kekal kecil untuk tempoh yang lama. Setiap keputusan dan setiap pesanan menambah kepada bil, sama ada kafe itu menjana wang atau tidak. Setiap kali ejen AI membuat keputusan, ia memerlukan konteks. Semakin lama ia beroperasi, semakin banyak konteks yang ada. Banyak syarikat pemula yang membina ejen sebenar memasukkan semula keseluruhan sejarah setiap jam. Jadi, bil token meningkat dari hari ke hari. Sepanjang sebulan penuh, yuran pengurusan dengan mudah mengatasi gaji seorang pengurus manusia di kebanyakan tempat di dunia. AI itu bukan sahaja tidak cekap dalam tugasnya. Di atas kertas, ia lebih mahal daripada orang yang sepatutnya digantikan. Algoritma itu sendiri jika dinilai dengan jujur, akan memakan margin keuntungan pada versi kafe yang diuruskan dengan baik. Tiba-tiba, perbualan di kafe itu berubah. Ia bukan lagi tentang sama ada AI akan mengambil alih pekerjaan mereka. Ia menjadi tentang pekerjaan siapa sebenarnya yang sedang diincar oleh AI. The Associated Press bertanya kepada salah seorang barista sama ada mereka risau akan digantikan oleh AI. Jawapan mereka patut dicetak di belakang setiap diploma sekolah perniagaan. Semua pekerja sebenarnya agak selamat. Mereka yang patut risau ialah bos pertengahan, orang-orang dalam pengurusan. Data dari kafe itu menyokong perkara ini. Apabila Mona terlupa untuk memesan roti, seorang manusia yang mengambil alih tugas itu. Apabila menu perlu ditulis semula di papan hitam, seorang manusia yang menulis semula. Apabila pengurus AI menghantar mesej kepada barista di Slack pada tengah malam, seorang manusia terpaksa memilih antara membalas atau tidur.
Pemberitahuan tengah malam itu sentiasa berlaku kerana Mona bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan nada mesejnya pada lewat malam adalah perkara yang paling pelik sekali. Mona sentiasa ceria tanpa henti. Dia memanggil pasukannya sebagai legenda sejati di Slack, memuji seorang barista sebagai yang paling hebat dalam penjejakan inventory, dan menamatkan mesej dengan ucapan terima kasih kerana wujud. Sikap positif yang tidak henti-henti itu terasa seperti poster motivasi korporat yang bertembung dengan chatbot. Ia mungkin menenangkan jika suara ceria yang sama itu tidak juga sedang memesan 6,000 tisu dan 3,000 sarung tangan getah. Bunyi ping tengah malam itu juga melanggar norma tempat kerja Sweden. Tetapi ia membuktikan satu perkara. Orang-orang yang dikatakan paling berisiko, mereka yang berada di barisan hadapan industri perkhidmatan, ternyata menjadi tulang belakang kafe itu. Mereka memastikan semuanya berjalan lancar dan mereka menguruskan kekacauan. Apa yang tidak bertahan ialah lapisan di atas mereka, iaitu lapisan pengurusan. Barista di Stockholm tidak digantikan. Pengurus pertengahan yang digantikan. Dan apa yang menggantikannya tidaklah lebih baik. Undur selangkah daripada kafe itu dan lihatlah ekonomi global yang menghasilkan kafe tersebut. Goldman Sachs secara senyap-senyap telah membuat hujah yang agak janggal dalam nota penyelidikannya. Untuk pembinaan AI bernilai $1 triliun yang dirancang itu, masuk akal dari segi kewangan. Sistem-sistem ini mesti menyelesaikan masalah yang benar-benar kompleks. Bukan sekadar meringkaskan email ini atau menghasilkan gambar kecil. Masalah sebenar yang boleh membenarkan perbelanjaan besar untuk pusat data, chip dan grid kuasa yang terpaksa bekerja keras untuk menampung permintaan. Kafe Stockholm bukanlah satu masalah yang kompleks. Ia adalah masalah yang paling mudah dalam seluruh ekonomi. Beli roti, jual kopi. Jangan bazirkan wang untuk 3,000 sarung tangan. Seorang kanak-kanak yang menjalankan gerai air limau pun boleh mengalahkan Mona dalam tugas harian utama kerana kanak-kanak mempunyai keupayaan untuk memahami objek yang kekal wujud. Seorang kanak-kanak tahu bahawa buah limau itu wujud walaupun tidak sedang lihatnya. Dan dia juga ada naluri bahawa balang duit shilling itu terhad. Ejen autonomi itu tidak mempunyai kedua-duanya. Syarikat hyperscaler sedang melaburkan berpuluh-puluh bilion setiap suku tahun untuk kuasa pengkomputeran. Dan sistem yang mereka biayai sedang diuji di dunia sebenar dengan cara yang jauh melangkaui sekadar demonstrasi. Kerana apabila anda meletakkan ejen-ejen ini ke dalam operasi sebenar dengan wang sebenar, mereka bukan sahaja mengoptimumkan, kadang-kadang mereka juga hilang kawalan terhadapnya. Keseluruhan cadangan ini bergantung kepada pertaruhan bernilai triliun dolar bahawa generasi seterusnya akan menyelesaikan masalah tersebut. Kisah optimisnya ialah kekekalan objek dan ingatan yang tahan lama hanyalah satu perincian kejuruteraan yang perlu diselesaikan. Mungkin betul, tetapi mungkin juga tidak. Hakikatnya, ejen autonomi memerlukan 3 perkara untuk benar-benar berbaloi dengan segala gembar-gembur. Memori kerja yang berfungsi, kesedaran sebenar tentang sumber yang terhad, dan kefahaman mendalam bahawa akibat di dunia sebenar tidak akan hilang begitu sahaja dari tertingkap konteks. Sehingga itu, apa yang anda ada hanyalah cara yang sangat mahal untuk membeli terlalu banyak sarung tangan getah. Kafe masih dibuka dan manusia masih menuang espresso. Tintin tomato mungkin masih ada di belakang. Dan di suatu tempat ladang, pelayan terus berdengung. Mengenakan bayaran mengikut token, bersedia untuk melakukan semuanya sekali lagi esok. Menjalankan perniagaan dengan AI sudah kelihatan seperti keputusan yang boleh dipersoalkan. Tetapi ujian mesin layan diri itu bukan sahaja gagal, malah ia bertambah gawat. Ketahui apa yang sebenarnya berlaku dalam video bertajuk AI baru sahaja cuba menghubungi FBI atau tonton ini sebagai gantinya.